Sejujurnya, tak kisahlah sekalipun untuk leather chair lipat jenis ni, satu benda yang jelas, sama berkait dengan fungsi dan kemudahan dalam rutin. Usaha harian untuk tujuan yang sama, iaitu memudahkan pergerakan tempat tinggi dalam rumah sambil menjimatkan ruang. Semua variasi leather chair ini berkongsi konsep dua fungsi dalam satu struktur. Bila diperlukan, ia boleh dibuka sebagai tangga dengan beberapa anak tangga yang stabil untuk capai tempat tinggi. Bila selesai, ia boleh ditukar semula menjadi kerusi yang selesa digunakan setiap hari. Tak perlu alat tambahan, tak perlu pasang buka yang rumit. Semuanya bergerak secara manual yang simple. Dari segi binaan pula, semua variasi menggunakan material kayu yang tebal, keras dan stabil dengan reka bentuk condong yang sama dalam 45 darjah ala tangga untuk keseimbangan. Sama ada warna cerah atau gelap, rangka asasnya tetap serupa. Bahagian kaki, tapak pijakan dan sokongan, belakang semuanya direka supaya berat badan diagihkan dengan baik. Jadi rasa lebih yakin bila memijak ataupun duduk. Ini penting sebab ia bukan sekadar kerusi hiasan, tapi alat yang betul-betul berfungsi dengan baik bila digunakan pada tempat yang sepatutnya. Satu lagi persamaan yang buat produk ini praktikal ialah saiz yang portable dan mesra ruang. Semua variasi direka supaya mudah dilipat dan tidak makan ruang bila disimpan. Sesuai untuk rumah kecil, apartmen, rumah sewa atau ruang dapur. Letak tepi dinding, bawah meja atau belakang pintu pun masih kelihatan kemas. Dari sudut kegunaan, semua variasi memenuhi keperluan yang sama. Digunakan di dapur untuk ambil barang di rak kabinet atas, di bilik untuk susun almari tinggi, di ruang tamu sebagai kerusi tambahan, malah di stor sebagai tangga harian. Walaupun rupa luaran mungkin berbeza sedikit, fungsi terasnya tetap sama, iaitu memudahkan kerja tanpa perlu banyak peralatan lain. Apa yang buat leather chair jenis ini disukai? Ramai ialah sifatnya yang fleksibel dan praktikal. Tak kira variasi mana dipilih, pengalaman penggunaan tetap serupa. Stabil bila dipijak, selesa bila diduduki dan mudah bila disimpan. Ini bukan produk yang hanya cantik digambar, tapi betul-betul menyumbang kepada keselesaan dalam kehidupan seharian. Kalau dibandingkan dengan tangga plastik atau bangku biasa, semua variasi leather chair ini memberi rasa lebih yakin dan kemas dari segi penampilan. Ia menyatu dengan ruang rumah tanpa nampak janggal. Sebab itu ramai pilih jenis ini sebagai pelaburan jangka panjang untuk kegunaan rumah. Ringkasnya, fungsi dan pengalaman penggunaan tetap sama. Satu pembelian yang menyelesaikan banyak keperluan harian tanpa perlu berfikir panjang setiap kali nak capai tempat tinggi atau tambah tempat duduk. Kalau anda sedang mencari leather chair kayu yang boleh lipat, tahan lama, jimat ruang dan praktikal untuk pelbagai situasi rumah, semua variasi ini memang dicipta untuk tujuan yang sama. Dapatkannya di Bag Orange sekarang sementara stok masih ada.